Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke TV PSS Ibnu Battuta. Saya wartawan anda Afan bin Muhammad Najimuddin dan saya Nur Ainatuddin Syah binti Aizafar. Pada hari ini kita akan menyaksikan Hari Keusahawan Tahunan bagi sesi 2025. Hari Usahawan tahun ini berlangsung dengan penuh warna dan semangat. Murid-murid menunjukkan kreativiti serta keyakinan diri melalui berbagai aktiviti jualan dan pameran yang menarik. Hai semua, kini kami sudah berada di tapak Hari Usahawan. Lihatlah suasana yang meriah ini. Meriah kan? Mari kita menemu ramah beberapa orang di Karnival Keusahawanan. Jom! Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Apa pendapat Ustaz tentang Hari Keusahawan tentang Karnival Hari Usahawan ini? Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebenarnya pada aktiviti yang baik ni sebenarnya dia mencetus bakat untuk murid-murid masa akan datang untuk mengembangkan ekonomi dan program ini sangat baik kalau boleh dilaksanakan banyak kali dalam setahun untuk membangkit semangat anak-anak sekarang supaya mereka mempunyai semangat ekonomi kerana ekonomi sangat penting dalam urusan dunia dan akhirat. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Apa perasaan awak dapat menjual pada hari ini? Best, ramai orang beli, seronok. Gerai kamu ini idea daripada guru ataupun idea daripada murid? Idea dari murid-murid semua ni. Assalamualaikum TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sikit boleh? Boleh. Nak tanya, apa pendapat Cibi tentang karnival hari ini? Pada pendapat saya, karnival pada hari ini dapat dijalankan dengan baik. Dan saya mengharapkan karnival seperti ini, karnival keusahawanan ini dapat dijalankan sampai tahun, khusus kepada murid-murid tahun 6 bagi memberi pengalaman kepada mereka dengan menjadi seorang usahawan pada suatu masa kelak. Betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya beberapa satu soalan boleh? Okey, boleh. Nak tanya, berbala tak makan hari ini? Sangat berbala. Harganya semua murah-murah. Semua mampu milik. Dan makanannya semua sedap-sedap. Oh, gitu. Terima kasih ya. Nak tanya, apa perasaan abang sebelum Hari Keusahawanan ni? Rasa excited. Lagi? Rasa nak berjualan macam mana. Rasa senang. Gerai kamu ini idea daripada murid ataupun idea daripada guru? Jualan kami ni semuanya daripada murid. Semua yang kami buat ni sangat sedap. Semuanya ada Milo daripada Ayah Raden. Semua ni daripada Amrul Handsome. Daripada semua ni. Semua murah-murah. Di sini ada aiskrim goreng. Aiskrim goreng yang dibuat oleh ramuan Nisha Nation. Menariknya. Biasalah, ada Abel. Dekat sini ada buku. Semuanya singgih saja. Lepas tu, sini juga ada swing wheel. Sama-sama berjuang. Yeay! Abang bekas belajar sekolah ni kan? Betul. Nama kita sama lah. Nama sama. Nama apa? Afan. Afan. Sama dengan Mama Afan. Boleh saya tanya sikit? Boleh. Apa perbezaan Hari Keusahawanan zaman abang dengan zaman sekarang? Oh, zaman sekarang Okey. Macam perbezaannya dulu kalau ni ikutkan by kelas kan. Dulu kalau abang punya by kelas, satu kelas tu dia bagi berapa grup. Contoh dalam 5 grup, 4 grup kan. So kalau total 6 kelas ada darat dengan 4, lagi ramai. So lagi banyak grup, dia lebih meriah. Cuma yang bezanya makanan tu kita orang buat sendiri. Dengan ni kan macam lagi makanan lagi menarik dan bezanya kita orang dulu tak ada QR. Sekarang ada QR. Lagi mudah kan. So best lah makanan sedap-sedap korang buat. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum. Kami nak temu ramai sikit boleh? Apakah persediaan kamu sebelum kamu membuat perjalanan ini? Persediaan kami sebelum semua ini adalah kita orang tak kemah daripada ke sana sampai ke sini susah jugalah. Dan kami juga semalam kami membahagikan tugas kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama menjaga kedai ini sampai pukul 9. Kumpulan kedua jaga kumpulan ini sampai pukul 10. Dan kumpulan ketiga kumpulan saya jaga kumpulan ini hingga balik. Sama.
kita ada jual sebagai buah-buahan, iaitu kita ada air, soda dan kita ada rojak, buah-buahan dan lain-lain. Selain itu kita ada menjual air, iaitu air lemon, blue lemon kita jual blue lemon. Sekian, terima kasih. Bagi saya rasa best sangat sebab kita boleh rasa pelbagai makanan yang ada yang dijual oleh Raja. Awak beli apa ni? Burger dengan Sedap tak? Makan dekat sini. Oh, interview. Terima kasih sebab beli kat kedai kami. Moga dia murah rezeki. Sedap tak makan dekat sini? semuanya sedap-sedap. Oh, bintang untuk hari ni. Bintang untuk hari ni. Kalau per dengan 5, 4/5 lah. 4/5. Makanan dia pun macam-macam ada. Banyak pilihan je boleh pilih. Okey lah, bagus lah. Boleh teruskan lagi lah itu ni. Okey. Mana beli ayam goreng ada biar. Sekian saja daripada kami untuk hari ini. Jangan lupa untuk tengok episod seterusnya di TV PSS Ibn Battuta. Bye. Farabi. Oh.